Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar? Ya, apa khabar anda semua? Baik. Okey. Jadi harapnya sihat sejahtera lah ya. Masya-Allah tabarakallah. Semoga semua orang sihat. Insya-Allah. Maknanya kita sama-sama lah. Kita doakan kita semua sama-sama lah. Okey. Kita dan pendengar-pendengar sekali. Penonton-penonton lah maksudnya. Okey, jadi untuk hari ni apa kita hari ni semalam rasa dah topik yang serius juga lah ya. Bukan serius lah, ilmu, macam berat lah ilmu tu. Macam kalau ilmu ni benda tu serius lah sikit kan. Tapi malam ni kita nak santai-santai sikit lah. Okay. Sekarang cerita pasal apa ya? Kalau hari tu kita buat santai pasal filem. Itu pun kalau ikutkan dia nak cakap lagi tu banyak. Banyak lagi. Itulah nak kata santai tak santai sangat. Cakap banyak juga tu kan. Tapi tak apalah, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, kita yang cerita pasal sukan pula. Apa? Bagi santai sikit kan, penat otak pula fikir kan. Maksudnya nak cakap soal sukan ni, pertama sekali nak cakap apa sukan apa yang paling diminati? Suka main. Ada tak suka main, pernah main dulu? Okey, sukan ni kalau dulu masa kat sekolah sukan ni, kalau seni mempertahankan diri kita masuk sukan tak? Masuk. Dulu saya kat sekolah memang antara yang saya paling minat, saya suka terlibat dengan aktiviti seni mempertahankan diri. Apa, taekwondo ke silat ke apa? Saya dulu ada belajar taekwondo, ada belajar sikit, ada belajar silat sikit. Semua sikit-sikit je. Taekwondo sikit, silat sikit. Macam itulah. Tak, sebab masa saya dulu abah dia bagi, abah kata nak belajar boleh lah, nak belajar taekwondo semua. Tapi abah kata tak payah ambil ujian-ujian tu, tak payah. Kan ada belajar taekwondo kan ada mula tangan putih. Lepas tu nak menaik tangan kuning kena ambil ujian, dapat tangan kuning kalau lulus kan. Lepas tu nak naik tangan daripada kuning naik ke hijau, tak saya kena ada ujian juga itu. Abah kata belajar je, tak apa, ujian-ujian tak payah, tak apa. Maksudnya macam yelah mungkin abah tu nak bajet kewangan. Allah Allah nak tak tahu apa semua kan. Yelah. Habis sekarang kuat lagi dia? Tak ada lah. Dululah masa sekolah lah. Masa sekolah. Itu sebab belajar pun bukannya belajar habis pun. Belajar sikit dia. Macam nak macam sonok-sonok. Bukan sonok-sonok. Itulah. Tak ada pun ambil ujian pun. Jadi bila kita tak ambil ujian, kita pun tak tahulah level kita kat mana. Itulah. Maksudnya tujuan ambil ujian ni nak supaya bertujuan untuk kita tahu level kita belajar tu kat mana. Kalau kita lulus, kita naiklah ke peringkat seterusnya. Contoh daripada tengah putih naik, kalau lulus ujian tu naik peringkat kuning. Maksudnya level kita meningkatlah dalam seni pertahanan diri taekwondo tu. Tapi macam ni, maksudnya ayah saya kata, abang kata belajar je tak payah ujian. Jadi maksudnya boleh lah, tak masalah pun. Maksudnya untuk masa tu belajar je lah. Tapi tu yang saya bila tanya kuat ke tak kuat, tak tahulah sebab kita tak ambil ujian kan. Tak tahu label kita tak mana. Kita sekadar belajar. Ada orang lawan dengan awak kan? Alah, budak-budak. Dia kekuatan budak-budak dengan kekuatan orang dah besar tak sama kan, betul tak? Saya ada. Kenalan saya tu dia belajar silat. Lawan dengan dia umur berapa 15 ke 15 kot. Ya. Dia lawan dengan juara kampung. Kalah. Ada je tapi dia dah di tu. Dia macam dia test macam nak tu sangat. Dia sekali bagi lah. Macam tu lah, itu orang lain lah. Itu tak maksudnya tahu kenalan awak tu dia lawan dengan juara kampung tu, siapa yang menang? Dia menang. Kenalan awak tu lah. Kenalan menang. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. InsyaAllah. Tapi Allah lah, Allah yang bagilah, Allah yang bagilah. Kan ada dalam Quran kan, Allah kalau siapa melontar dia baca doa dia tu. Macam tu lah, dengan dalam silat kan ada doa-doa dia kan. Yang betul punya lah ya. Saya harap yang betul punya. Macam tu. Tapi saya dah dengar doa dia macam memanglah disebut nama Allah. InsyaAllah. Nama Allah kekuatan daripada Allah, macam tu lah. Okey, itu ni selingan ya. Lepas tu kalau saya pula sekolah tu, kalau ikutkan saya kat rumah suka main badminton. Memang abah ada belikan badminton. Abah memang belikan badminton Atau kita orang beli sendiri kot. Macam tu lah. Raketnya berapa ringgit tu? Murah punya lah, yang cepat rosak tu lah. Maksudnya main badminton kat rumah lu ada pameran badminton ke main hantar rumput? Ada dekat depan rumah je, dekat situ lah. Okay. Biasalah kat rumah je. Main sonok memang sonok kan. Kalau ikutkan, kalau tengok TV pun memang suka tengok badminton. Memang kalau sukan tu, sukan Olimpik kita orang suka tengok. Itulah momen yang seronok dengan kalau menonton macam sukan kan. Olimpik lah selalunya kan. Kan ada rasa sedih kan. Kita orang tengok masa tu lah.
dengan keluarga lagi. Memang badminton memang kita orang tengok. Dululah. Bukan bola, kita orang tak abah tak suka bola, kita orang tak tahu lah, tapi adik saya dia suka futsal kan. Tapi tak kata masa sekolah, kita sekolah dulu kan, sekolah menengah dulu tak ada ni. Kalau apa, sekolah rendah lumba lari kan. Tu lumba lari saya. Lepas tu sekolah tak tahulah, bola baling tak minat, tapi masuk je, sudah masuk. Oh, ada bola baling? Ada bola baling. Masuk je. Tapi tak adalah peringkat-peringkat tu, tak ada, main je lah. Oh, main kat sekolah je lah. Main sekolah je. Saya tak minat sangat. Tak minat bola, tak minat lah. Rebut-rebut bola ni tak minat betul. Sebab tu tapi masa matrik main balik, tapi ke badminton squash lah. Yang apa? Yang baling kat dinding tu. Oh, ada main tu? Tu ada main. Dia ada sediakan dekat matrik. Masa tu KMBP kan, paling batas kan. Masa tu. Best ke main squash? Seronok tak? Sedia kasih masa tu macam tak ramai main. Jadi saya main apa juga. Seronok tak? Yang squash tu, kalau kita tengok dekat TV kan, kalau dia orang main, dia macam dalam bangunan. Itu dalam bangunan ke luar bangunan? Dalam bangunan. Oh, memang. Dia dekat dinding lah. Balik kat dinding. Tapi saya tengok macam seronok. Ada teringin main. Seronok juga. Dia sambut kan. Seorang sambut kan. Tahu. Kalau dia tak kita sambut, dia kalah. Macam tu lah. Macam tu. Habis mana dapat tenis tu? Apa? Dia ada sediakan lah. Oh, macam best juga. Yelah, kalau biasalah tu, kalau macam sekolah-sekolah yang tu dia ada lah. Masa sekolah matrik lah tu? Masa matrik. Lepas tu kalau sains penuh, mesti ada kat benda-benda macam ni. Dia lengkap sikit lah daripada sekolah biasa kan. Saya peruntukkan orang. Tapi itulah seronok je. Itulah yang kalau awak tanya saya lah, badminton lah. Tapi badminton main. Lepas tu ada tak ada kita boleh. Lepas sebelum kahwin dengan awak pun, saya main lagi badminton dengan adik saya kat dalam rumah lah. Mula-mula main rumah tu kena marah sebab bukan tingkat 1. Lepas tu mana boleh berlari lagi. Mak kata jangan berlari lagi kat depan, dah luar atas tu. Lepas tu pun main kat luar tu, dekat jalan raya tu lah. Tapi tu lah, macam tu je. Okey, lepas tu saya dah dulu dah saya cerita dah main apa, dah suka tengok apa. Okey, kalau nak cerita pasal dulu masa sekolah tu, bola sepak tu tak pernah. Tapi saya bila dah besar ni, bila dah lepas kahwin dengan awak ni, suka pula tengok bola sepak. Kalau suka tengok sukan apalah, bola sepak lah. Saya tak suka. Cik Imam tahu lah kan. Awak tengok saya suka tengok bola sepak? Tak pernah tengok tak ada bola sepak, tak suka. Tak minat tengok. Saya suka tengok bola sepak lah. Sekarang tu lah saya pelik, sebab dulu masa budak sebenarnya tak minat sangat bola sepak tu. Tapi bila dah lepas kahwin Cik Imam, dah makin besar ni minat pula bola sepak. Itu. Saya kalau tengok sukan Olimpik tu antara yang saya tengok badminton. Kalau dulu lah. Sekarang ni tak tengok dah. Lepas tu yang gimnastik tu tak tahulah. Suka tengok. Gimnastik punya, dia punya tu apa? Bola lah kadang dia punya tu. Apa, main tali tu kan. Sebab dulu masa sekolah rendah tadi saya ada main tali tu. Tapi tak adalah pakai baju benda tu main tali tu. Lepas tu saya suka tengok. Lepas tu dengan yang apa tu, yang terjun tu, sama shot tu, yang buat yang pusing-pusing tu, saya suka tengok. Itulah saya tu, antara yang saya suka akan tengok. Kalau saya suka tengok lah. Sebab dia nak, kalau yang pusing, yang air terjun apa namanya? Yang lompat terjun tu dekat air tu. Apa nama tu? Itu terjun air apa? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Tapi kan dia boleh pusing-pusing. Lepas tu dia kira kalau percikan air tu besar, sikit lah, maka dia kena percikan sikit kecil. Betul. Kan? Tu saya suka tengok. Okey. Dah, awak okey nak ke apa lagi? Itu kalau kadang laki. Kalau sukan Olimpik, awak suka tengok apa? Saya dulu lumba lari pun suka juga. Tak jugalah, tapi kalau sekarang ni memang bola sepak lah. Kerja awak ada tak macam kenangan manis ke macam? Mana tengok badminton dengan keluarga. Dengan keluarga lah. Masa sokong Malaysia. Okey. Kalau saya ada kenangan manis juga sebenarnya, tengok bola sepak dengan
mak saya tu. Oh, okeylah. Boleh pula mak saya layan. Mungkin sebab kadang mak saya bukan tak layan, nak layan mungkin. Mungkin sebab saya layan, mak saya layan lah. Sebab dah saya tengok sekali lah kot. Yelah, dah duduk 2 orang. Dah duduk je lah. Kadang-kadang ni macam apa yang saya tengok, mak saya pun tengok je lah. Macam tu lah. Ada jenis orang macam tu. Macam tu lah. Yelah. Itu lah. Tak ada benda sangat. Okey, betul. Jadi apa-apa sukan pun yang kita minat ke apa, bila kita tengok balik sukan ni sebenarnya dia boleh macam apa? Dia boleh macam menyatukan jugalah keluarga. Kalau tengok sama bila macam kalau badminton tu boleh masuk tu boleh skor macam ada seronok dia je, itulah sebab tu bila saya tanya Cik Imah tadi apa kenangan manis Cik Imah ingat badminton tadi. Maksudnya awak kenangan manis dengan arwah mak awak, kita baca Fatihah untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, betul. Okey, jadi penutupnya semoga kita terus mencipta kenangan manis lah dalam hidup. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang bila kita sendiri yang nak mengawal hidup kita ni untuk kita hidup berjaya ke bahagia ke, kita tak mampu. Apa yang kita boleh Allah jaga, macam tu je lah. Itu yang kita mampu. Doalah banyak, doa hidayah banyak. Kan bila nak Allah jaga tu kena ada tali dengan Allah lah. Macam mana nak ada tali dengan Allah? Jangan putuslah dapat dengan dia. Carilah apa-apa sebab untuk rapat dengan dia. Rapat macam baca doa ke, baca Quran ke, hafal itu ke, banyak zikir ke, baca-baca ruqyah ke kalau ada masalah ke, macam tu. Apa-apa pun. Okey, tu je. Assalamualaikum.